Tolong breakdown kos nak beli Wrangler Jeep Sahara. Wah, makin banyak request nampaknya. Jom kita breakdown berapa income yang selesa nak beli sebuah Jeep Wrangler Sahara. Model Recon harga bermula RM300,000. Deposit kalau 30% RM90,000. Road tax RM440. Untuk insurans kalau dah ada 30% NCD RM5,679. Total upfront yang kena ready untuk sebuah Wrangler Sahara. Wrangler Sahara apa? Jeep Wrangler Sahara ni adalah RM96,119. Installment kita kira untuk 7 tahun. Sebulan kena prepare RM2,937. Kalau setahun pula RM35,244. Kita breakdown pula dia punya yearly expenses. Insurans RM5,649. Road tax RM440. Servis katalah RM1,800. Untuk wear and tear kena preparekan at least RM3,000. Total up yearly expenses untuk sebuah Jeep Wrangler ni adalah RM10,889. Saya nak share sikit macam mana untuk beli dulu, bayar kemudian. Jaga cash flow sambil jimatkan duit. Tapi macam mana Senang je dengan pay later by Grab. Boleh pilih ansuran untuk 4 bulan, 8 bulan, even 12 bulan. Ikut pada bajet kemampuan pembayaran kita. Jom cuba pay later by Grab sekarang. Campurkan yearly expenses dengan yearly installment. Maka dapatlah RM46,033. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kita prepare RM3,844. Berapa pula income yang selesa nak pakai sebuah Jeep ni? Katalah nak gunakan 30% daripada income. Sebulan income kena ada RM12,813. Nak gunakan 20% daripada income. Sebulan income kena ada RM19,220. Model Jeep Wrangler ni agak rare kat Malaysia. Tak ramai yang pakai. Macam mana nak cari spare part Ada lubang ke?